Hari ini kita berada di tanah perkuburan Masjid Bagan Belat, perkuburan Tuan Haji Hashim Hitam ataupun Haji Hashim Kani yang lahir pada 1905 dan telah kembali ke rahmatullah pada 1999. Di belakang saya ni adalah rumah Tuan Haji Hashim Kani, nama sebenarnya Haji Hashim Hitam. Rumah ini yang terdapat kita lihat ini dibina seawal 1902 dan Tuan Haji Hashim Kani telah dilahirkan di rumah ini pada 1905. Asal-asal keluarga Hashim Kani ini ialah keturunan yang ke-6 daripada Syekh Nasaruddin. Syekh Nasaruddin ini ialah keturunan Arab yang datang daripada Baghdad. Kemudian daripada pelayarannya ke sebelah sini dia singgah di Stoi ataupun sekarang ni Satun. Berhijrah ke sini membuka penempatan dan membina rumah asal yang di tapak ini juga pada 1840-an iaitu zaman peperangan Kedah Siam 1821 hingga 1842. Rumah ini orang kata diduduki oleh keluarga sehingga ke tahun 1980-an daripada keluarga Hashim Kani ini, iaitu anaknya Pak Aziz. Lepas tu rumah ini tak diduduki lagi keluarganya dah berpindah ke tempat lain, tapi rumah kekal seperti keadaan kita lihat seperti hari ini. Rumah Haji Hashim Kani dibina berasaskan seni bina Melayu Setul yang berasal dari wilayah Satun. Ia bukan sekadar sebuah rumah lama, tetapi merupakan antara saksi penting kepada sejarah awal penempatan masyarakat Melayu di Bagan Belat seberang Perai Utara. Menurut Abdul Aziz bin Hashim yang kini berusia 91 tahun menceritakan, rumah ini dibina sekitar tahun 1905 oleh ayahnya Tuan Haji Hashim bin Hitam. Namun sejarahnya bermula jauh lebih awal. Tapak asal rumah ini telah wujud sejak sekitar tahun 1840-an, iaitu pada zaman datuknya lagi. Rumah asal kemudiannya dirobohkan dan dibina semula. Ia dibina lebih besar, lebih kukuh sehingga kekal berdiri seperti mana yang dapat kita lihat pada hari ini. Saya Zulkarnain bin Abdul Aziz ialah cucu Haji Hashim bin Hitam. Saya adalah keturunan yang ketujuh dalam silsilah keluarga Haji Hashim. Bapa saya Abdul Aziz adalah anak pada Haji Hashim. Haji Hashim adalah bin Hitam, Hitam bin Siddiq bin Muhammad Tahir bin Nasruddin, orang asal yang muka kampung ni. Mengikut cerita bapa saya Abdul Aziz, Haji Hashim ni masa kecil dulu dia bersekolahkan di sekolah Teluk Air Tawar. Selepas habis sekolah, bapa dia tengok keadaan dia tidak bertubuh besar dan tidak sesuai untuk kerja kampung. Jadi bapa dia hantar dia melanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris di Pulau Pinang, iaitu sekolah St. Xavier, sehingga tamat pada CJ Senior Cambridge. Selepas tamat CJ Cambridge, dia bekerja di pejabat daerah sebagai kerani sehingga ke jawatan ketua kerani. Itu sebablah dia digelar sebagai Hashim Kani selepas tamat kerja di pejabat daerah. Dia juga berkhidmat untuk masyarakat di kampung ini dan juga merupakan seorang pejuang patriotik semasa sebelum merdeka. Ketika zaman penaklukan Jepun di Tanah Melayu, sebuah lapangan terbang dibina berhampiran kawasan ini menyebabkan seluruh penduduk kampung terpaksa berpindah. Namun rumah ini tidak dibiarkan rebah begitu sahaja. Dengan semangat gotong royong, penduduk kampung mengangkat rumah ini beramai-ramai dan memindahkannya ke padang Bengali Teluk Air Tawar. Dari situlah lahirnya satu kesedaran bahawa tanah air ini perlu dipertahankan oleh anak bangsa sendiri. Pada ketika itu, Haji Hashim aktif dalam perjuangan nasionalisme Melayu, membakar semangat rakyat untuk menuntut kemerdekaan tanah air. Pada waktu itu, rumah ini juga turut menjadi saksi kepada pertemuan penting. Pada tahun 1951, ia sering dikunjungi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash. Ketika itu, Tunku berkhidmat sebagai penolong pegawai daerah Kulim. Selain datang ke sini menikmati makan tengah hari, beranda rumah ini juga menjadi tempat perbincangan untuk merancang langkah awal ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Sebuah perjalanan sejarah yang sebahagiannya pernah bermula di rumah ini.
Rumah Haji Hashim Kani satu yang unik ialah dia mempunyai sambungan antara dua anjung. Jadi kebanyakan rumah-rumah Melayu Serampai ini memang ada rumah beranjung dua. Jadi inilah bahagian sambungan menyambungkan antara rumah ibu dengan rumah dapur. Satu sambungan laluan agak panjang yang mana berbeza dengan rumah Melayu biasa Serampai. Kedua bahagian ini bercantum, hampir bercantum dan mempunyai pancuran air. Di sini terus ada satu sambungan yang agak panjang. Ini kita lihat bahagian sambungan antara rumah ibu dengan rumah dapur. Dia mempunyai satu laluan yang agak panjang dan mempunyai tangga di tengah untuk turun. Di bahagian rumah ibu, biasa rumah Melayu ada pelantak bergincah, tapi ini dia turun satu bahagian sambungan bangunan lagi yang merupai macam kuartus kerajaan, macam kuartus kerajaan. Jadi mungkin inilah pengaruh daripada pendedahan Tuan Haji Hashim sebagai pegawai kerajaan dan juga banyak kita berhubung dengan pihak Inggeris kerajaan. Jadi ada membawa ciri-ciri kuartus kerajaan ataupun binaan rumah zaman kolonial di bahagian dapur ni. Kalau rumah kerajaan dulu dia ada rumah kita pembantu rumah lah. Biasanya rumah orang gaji lah kalau dulu. Kita kata ciri tambahan daripada kebanyakan rumah Melayu tradisional ada unsur binaan zaman kolonial Inggeris. Rumah ni sebenarnya kita cadangkan untuk jadikan sebagai rumah warisan keluarga Haji Hashim. Jadi sekarang ni kita dalam perancangan untuk mendapatkan pendaftaran sebagai rumah warisan, di mana sekarang ni usaha sedang jalankan untuk membaik pulih rumah ni. Kita dah buat satu kajian laporan mengenai kerosakan rumah ni dan laporan tu telah siap, dan dari segi bahan-bahan binaan yang digunakan yang akan dibaiki. Kita boleh tengok balik dari sini, kita ada buat sedikit perubahan untuk bagi menyokong rumah ni daripada terus kepada bangunan runtuh, sebab dia tiang pun dah reput. Jadi kita ada tambahan untuk sokongan kepada tiang sokongan untuk binaan ni, dan di sekeliling juga kita tutup supaya tidak ada gangguan daripada orang luar yang akan masuk ke rumah ni menyebabkan rosakkan barang-barang dalam rumah ni atau struktur binaan rumah ni. Okey, kalau tengok sini kita nampak pun tiang utama pun dah makan anak-anak dah reput dah. Untuk sokongan sementara ni kita pasangkan dia bersih scaffolding lah supaya bangunan tidak akan turun, tak runtuh lagi lah. Seperti mana tiang kita nampak di sini pun sama juga. Kita tambahkan struktur binaan untuk tahan pada tiang yang telah reput. Dan juga bumbung pun dah tercabut, ingat kena angin. Jadi mungkin kita kena lakukan sesuatu lah untuk perbaikan sementara. Pertama, perkembangan rumah ni telah dicadangkan sebagai rumah warisan, telah masuk dalam Jawatankuasa Warisan Negeri. Apa akan terjadi selepas ini ialah dia akan jadi sebuah galeri warisan sejarah keluarga Haji Hashim dan juga masyarakat sekitar Bagan Belat, terutama pada zaman awal 1900 hingga sekarang lah. Akhir kali rumah ni akan menjadi galeri sejarah warisan rumah Tuan Haji Hashim Kani, yang mana akan menjadi tatapan pada generasi keturunan beliau dan juga generasi kita pada hari inilah, dan juga generasi akan datang. Seterusnya rumah ini juga akan menjadi pusat tarikan pelancongan warisan, di mana sekitar rumah ini masih ada kampung Melayu tradisional, pemandangan yang cantik menghadap Pulau Pinang, dan tak jauh daripada hutan paya laut yang menjadi tarikan burung-burung hijrah setiap tahun. Sungguh kita kata strategik kedudukan rumah ini menjadi bahan warisan dan juga dapat menjana ekonomi tempatan melalui aktiviti pelancongan. Untuk kajian ni mungkin dari segi binaan struktur rumah ni dan juga macam mana Haji Hashim sepanjang hayatnya beliau mendapat pendidikan sehingga kerja dan seterusnya sampai ke akhir hayat. Boleh kata di bahagian sini adalah kawasan pendapatan awal perkuburan lah daripada keluarga Haji Hashim sendiri. Haji Hashim ni dia keturunan dia daripada yang bapak dia Itam bin Siddiq Muhammad Tahir. Kemudian dia pergi ke Nasruddin. Keluarga dia semua bermula dari sini.